Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, bahagia, sentiasa ada perancangan masa depan, sentiasa berada dalam keadaan bahagia, sihat, sejahtera hendaknya pada hari Jumaat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada pagi Jumaat yang indah lagi barakah ini kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya bagi merungkai satu topik yang kita sediakan khas untuk anda, terutamanya kepada lepasan-lepasan SPM mahupun kepada para pelajar, guru-guru maupun sesiapa sahaja yang berpeluang untuk hadir ke webinar kita pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan kongsikan kepada anda satu topik iaitu kenali pengajian kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Idris Shah. Alhamdulillah. Jadi apa yang akan berlaku, apa yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah sedikit sebanyak berkaitan tentang Politeknik, Politeknik Malaysia. Okay, kita nak kongsikan sedikit tentang Politeknik Sultan Idris Shah dan kita fokuskan lagi kepada Jabatan Kejuruteraan Awam. So, apa yang ada dalam Jabatan Kejuruteraan Awam ini? Apakah pengajian-pengajiannya? So, sama-sama kita nantikan, sama-sama temani saya supaya saya boleh kongsikan kepada anda, saya boleh sharing kepada anda, memperkenalkan, memberi ruang kepada anda untuk mengenali dengan lebih dalam lagi tentang kejuruteraan awam, terutamanya di Politeknik Sultan Idris Shah. Jadi sebelum kita pergi jauh lagi, saya perkenalkan dahulu diri saya. Saya Muhammad Rizal bin Abdul Rahim, merupakan pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Awam, merangkap Pegawai Komunikasi Korporat, Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Baiklah, kepada hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita pergi jauh, suka untuk saya ingatkan kepada anda untuk share link kita pada hari ini, panggil kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai boleh masuk dan kita sama-sama dapat menuntut ilmu, sama-sama dapat berkongsi pengalaman dan sama-sama dapat tahu ke mana arah tuju kita, terutamanya selepas SPM. Saya pasti sekarang ni ramai lepasan-lepasan SPM yang sedang mencari-cari jalan, tertanya-tanya ke mana nak pergi lepas ni, nak sambung belajar di mana, apa kursus yang nak diambil. Ataupun mungkin dia dah tahu dah terbayang dah apa kursus-kursus yang dia nak ambil. Contohnya dia nak ambil kejuruteraan awam, tetapi tak tahu detailnya apakah yang termasuk dalam kejuruteraan awam. Ataupun ada pelajar-pelajar yang dia dah tahu politeknik, tapi masih lagi kurang makluman tentang pengajian di politeknik, kursus-kursus yang ditawarkan kan. Ataupun mungkin ada sekitar kawasan Sabak Bernam ni, Sungai Lang, Sungai Tawas, Sabak Bernam, Sungai Apung dan sebagainya, Sungai Besar, Sekincan dan sebagainya, yang tahu kewujudan Politeknik Sultan Idris Shah ini, tetapi masih lagi ragu-ragu. Apa kos yang ditawarkan kan? Sekarang ni ramai pelajar-pelajar, dia kalau boleh nak dekat dengan rumah tempat pengajian tu kan. Jadi pada rakan-rakan pelajar-pelajar SPM yang berada di sekitar Sabak Bernam ni, inilah peluangnya untuk kita sama-sama menimba pengalaman tentang kejuruteraan awam di Politeknik Sultan Idris Shah. Baik, kita terus ke slide punya. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, Politeknik Sultan Idris Shah merupakan salah sebuah politeknik yang berada di Malaysia. Dalam Malaysia ni kita ada lebih kurang 36 politeknik. Dan Politeknik Sultan Idris Shah ni merupakan salah sebuah politeknik yang termasuk dalam kategori politeknik konvensional. Politeknik kita ada 3 kategori. Ada politeknik premier, politeknik konvensional dan politeknik metro. Okey, so ketiga-tiga kelas ini mempunyai fungsi peranan yang berbeza. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak tahu apakah perbezaan itu, kita boleh selidik apakah perbezaannya. Okey, cuma di Politeknik Sultan Idris Shah ini kita committed untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita ada visi untuk menjadi peneraju institusi TVET yang unggul dan kita juga ada misi untuk menyediakan akses yang meluas dalam bidang TVET. Para pelajar sekalian, TVET ni merupakan satu bidang yang begitu berkembang pesat menjadi tumpuan
menjadi perhatian, menjadi sokongan, menerima sokongan yang sangat baik dari pihak kerajaan. Kerajaan Malaysia mula ataupun dah lama bergiat aktif sekarang ni, sangat aktif untuk memperkembangkan bidang TVET, bidang teknikal kepada pelajar-pelajar ataupun kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi antara institusi yang berperanan mengembangkan bidang TVET di Malaysia ini adalah Politeknik, dan khususnya Politeknik Sultan Idris Shah. Okay. Politeknik Sultan Idris Shah juga mempunyai misi untuk memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat, dan untuk melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan. Kita juga bersiap sedia untuk melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dalam bidang keusahawanan, supaya satu hari nanti pelajar-pelajar kita boleh menjadi usahawan yang cemerlang, usahawan yang mampu menyediakan pekerjaan kepada orang-orang lain. Okey.